Saya nak bagi tips macam mana orang bekerja ataupun orang bisnes nak orang kata uh, selesaikan tugas harian dia. Okey, macam mana kita setengah orang suka buat to-do list kan. Saya pun kadang buat to-do list juga. So tapi to-do list ni bila kita buat to-do list apa jadi dekat to-do list kita? Berjela-jela task. Dan mostly task tu kita tak akan sempat untuk selesaikan. Okey, jadi apa yang kita kena work on setiap hari ialah kita kena tanya diri kita apa yang aku nak accomplish, apa yang aku nak capai sebenarnya. So bila apa yang aku nak capai, contohlah kita nak buat jualan yang besar. So kita kena tanya apakah aktiviti yang paling high impact yang boleh bagi kita jualan yang besar tu dalam keadaan yang lebih cepat. Jadi bila kita jawab soalan-soalan yang macam ni, maka kita akan start ada dalam kepala kita aktiviti yang lebih penting untuk kita buat. So aktiviti-aktiviti lain tidak menyokong kepada jualan yang tinggi itu, maka kita boleh delegate ataupun kita boleh delaykan. Kan, delegate pada orang lain ataupun kita boleh delaykan, tapi kita nak buat aktiviti yang penting untuk kita capai target kita.